Okey, murid-murid sila dengar ni ya. Kata nama khas, kata nama am cikgu dah ajar. Tapi hari ni cikgu nak kamu faham betul-betul. Kenapa kampung tu dieja huruf K? Contoh, kampung. Cuti sekolah, saya suka pulang ke kampung. K ni huruf kecil sebab kampung banyak. Di Kelantan, di Terengganu, di Perak dan sebagainya. Kalau kampung Atuk, hari raya saya pulang ke kampung Atuk. K masih kecil sebab kampung Atuk di mana? Apabila K ni ada nama tempat. Contoh, Kampung Pulau 3. Walaupun 3 ni angka, dia nama tempat dia. So K ni akan jadi huruf besar. Cikgu harap murid jangan lagi keliru. Faham tak faham? Betul faham? Kenapa K huruf kecil? Sebab tak ada nama tempat. Kenapa K huruf besar? Apa nama tempat dia? Kampung Pulau 3. Boleh tak kita tukar Kampung Pulau 5? Kenapa? Boleh tak boleh? Okey. Kampung, nama tempat mesti ada sejarah dia. Okey.